K-drama As You Stood By ni adalah satu K-drama yang macam the true war tau. Ini bukan dia pergi berperang menentang negara lain, siapa kuasa besar. Tapi dalam cerita ni, seorang wanita namanya Eunsu yang berperang satu dengan trauma kehidupan dia. Daripada dia kecil, mak dia dah kena tush. Nasib baik tak innalillah je lagi mak dia. Lepas tu bila dia dah besar, dia dah kerja dekat retail good semua, kawan baik dia, the only one BFF dia, kena pukul sampai nak separuh mati dengan husband dia. Kenapa dalam cerita ni semua lelaki bangang pukul orang? Okay, tapi bukan semua lelaki bangang. Sebab dalam banyak-banyak bangang tu, ada seorang je yang baik. Mr. Jin ni, walaupun permulaan dia jumpa dengan Eunsu ni, dia pergi mencuri yang dekat tempat Eunsu kerja tu, tapi inilah lelaki yang membantu, lelaki yang memberi idea. Kalau engkau hidup dalam misteri, bukan kau yang patut bunuh diri. Itu, laki kau yang tak guna tu yang patut mati. Baik kau bunuh je dia. So, lelaki inilah yang menunjukkan jalan, yang memberikan idea kepada Eunsu ni untuk membantu kawan dia. Kau tahu tak, laki kau memang tak guna, laki kau memang bangang, laki kau dah trick kau tak boleh lari keluar negara semua. Apa kita kena bunuh dia? Apa kata kita cari cara macam mana dia mati tapi macam tak mati? Adakah akan ada pengganti? Cerita ni ada berapa episod? 7 atau 8 macam tu, semua episod dah ada. Kalau aku tak salah. Kalau korang nak layan dekat mana? Dekat Netflix. Kita suka pembalasan dendam yang macam kita nak pergi berperang tapi bukan melawan negara orang. Siapa dah tengok kat Netflix, let me know dekat comment section, okay?